Kita ambil di tepi ni. Okey, sungguh seragam tanpa cacat celah persembahan 77 murid tadi. Okey, tadi saya nampak semua angkat telefon, betul? Betul? Semua angkat telefon. Jadi boleh tak kita sama-sama nak regangkan tangan? Regangkan tangan. Saya nak semua angkat tangan. Okey, semua angkat tangan boleh? Angkat dua-dua tangan. Okey, angkat. Jangan turun lagi. Angkat. Okey, angkat. Jangan bergerak. Anda dikepung. Saya memang teringin buat punchline ni. Dari dulu kita simpan. Okey, macam mana Sasa? Okey, sekarang saya minta semua betulkan tempat duduk. Jangan bergerak macam Cikgu Aini cakap. Tarik nafas dalam-dalam. Hembus. Sebab lepas ini, kegaran di Dewan ini bakal naik satu tahap lagi. Kita ada 4 buah lagu yang bakal dipersembahkan dalam segmen seterusnya, di mana persembahan ini menggabungkan berbagai instrumen yang anda tidak dapat lihat di tempat lain kecuali dari SMT Tuntun sahaja. Beruntungnya kita ada di sini hari ini. Betul Syaza. Okey, sebelum sementara pasukan pancaragam kita persiapkan pentas, saya nak tanya, siapa friends choir cakap Okey, mantap. Okey, siapa friends Kepung School Band cakap I? Okey, makin kuat Okey, siapa friends saya cakap A? Okey, terima kasih. Mungkin daripada saya di atas pentas. Okey, sementara tu kita main quiz boleh? Boleh? Ada hadiah ni. Okey, ready kawan-kawan? Siapa cepat angkat tangan Saya nak cari mangsa di sini. Okey, soalan pertama. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Tak nak? Kita nak dengar soalan dulu. Okey, kita pergi kat sini lah. Yang penyumbang tiket gold ni. Okey, siapa dia cari? Dia angkat. Cikgu, saya. Bagus ni. Okey, saya nak tanya you. Apa instrumen yang ada dalam band? Instrumen dalam band. Satu je saya nak. Okey, dia Google. Bagus. Belajar macam ni kita nak gunakan teknologi. Okey, kita tanya dia lah, apa instrumen dalam band? Satu je. Saxophone. Yeah, very good. Betul. Sir ni mesti alumni SMT Kepung ni. Cerdik betul. Okey, ada hadiah. Silakan. Aduh, dia hadiah. Ada siapa lagi nak jawab? Angkat tangan. Kat belakang. Ada, yes. Yes. Okey, ada berapa buah lagu? Suara dia jauh-jauh. 4. Ya, betul. Ada 4 buah lagu yang pasukan pancaragam kita akan persembahkan. Okey, sebelum tu, sementara tunggu, boleh follow Kepung School Band punya Instagram ksb.1977. Apa maksudnya 1977 tu? Macam tahun ini. Tahun dimulakan kot. Tahun ditubuhkan Okey, siapa pandai matematik dari sini? Ada tak matematik? Okey, kalau tahun 1977, dah berapa tahun Kepung School Band ni? 49. 49. Oh, begitu laju dia kira Tepat sekali Tepat sekali. Ada hadiah. Silakan bagi. Okey, nampaknya pasukan pancaragam kita sedang bersedia. Okey, boleh regang-regangkan tangan dulu. Kejap lagi nak angkat ni. Angkat kamera masing-masing. Okey, soalan terakhir. Nak soalan lagi? Okey, saya tanya perasaan dulu lah. Ada tak? Okey, kita jumpa kaunselor kita. Apa perasaan hari ini? Saya sangat teruja nak tengok anak-anak
baiklah dia. Bagi tepukan untuk kaunselor kita. Dia teruja. Okay, Syazah, mereka akan persembahkan lagu apa ni? Kita bagi tahu ada 4 saja. Lagu apa ni? Apa tajuk lagu-lagunya? Tajuk lagu Okey, salah satu lagu dia lagu Wow Bulan ini. Wow Bulan Macam mana intro Wow Bulan tu? Alamak, intro malu lah ini nak menyanyi. Malu Okay, aib. Kenapa kita simpan aib kita tu? Okay, seterusnya lagu apa? Seterusnya kita ada lagu Fly of the Thunderbird, The Sounds of Music, dan lagu yang kita wajib di karaoke ini, Can't Take My Eyes Off You. Wow. Okay, siapa yang rasa nak bangun menari, dipersilakan. Okay, tanpa melengahkan masa, Mari kita berikan tepukan paling padu untuk Kemas Gold Band. dipersilakan.
persembahan daripada KSB Kepul School Band. Satu kombinasi sempurna yang telah dipersembahkan. Ini bukan level biasa-biasa, ini level antarabangsa. Okey, walaupun hanya ambil masa 1 hari sahaja untuk rehearsal di pentas pada hari ini, akan tetapi dengan kerjasama yang baik, inilah hasilnya. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, ini baru sesi pertama persembahan daripada Kepul School Band. Kita ada banyak lagi sesi-sesi yang seterusnya. Jangan balik lagi. Okey, rasa-rasanya apa pula nanti ya? Tunggu. Ya betul, kita baru persembahan yang keempat tadi masyarakat. Kita ada lagi 15 persembahan. Jadi untuk makluman ya, pasukan masyarakat dan seperti juga choir memang telah sampai ke pentas antarabangsa. Jadi untuk mencapai tahap antarabangsa tu tentunya memerlukan komitmen yang padu daripada ahli-ahli Kepul School Band. Betul. Jadi tadi Aini rasanya bawa banyak hadiah kan? Ada lagi Ada lagi hadiah. Okey, ada teka-teki lagi tak ini? Boleh? Boleh. Okey. Silakan. Okey, siapa Siapa nak jawab soalan, angkat tangan. Saya bagi dulu soalan matematik. Soalan matematik. Angkat tangan ya. Silakan. Adik nak angkat tangan kan? Nak jawab? Bukan. Angkat tangan nak apa tu? Nak jawab soalan. Okey. Sekolah kampung dah berapa tahun? Berapa? Kuat sikit. Dah makan Oreo tu. 60 tahun. Okey, kejap. Saya cari poket. Ada hadiah tak? Makan dekat luar Jangan makan dalam dewan. Okey, sama-sama kita jaga kebersihan dewan. Okey, Aini, terima kasih. Lepas ni ada lagi kan? Ada. Jangan risau. Lepas ni Jangan ada risau, banyak lagi. hadiah. Okey, baiklah. Daripada persembahan instrumental, kita ke persembahan yang seterusnya merupakan persembahan tarian tradisional Cina daripada Persatuan Bahasa Cina yang diberi nama Dancing Among the Flowers. Dipersilakan.
itu dia persembahan daripada Persatuan Bahasa Cina. Saya hampir terlena sebentar tadi. Okey, nanti kita sedia malu. Bersama tadi kita seperti berasa seolah-olah di awan-awan kan. Okey, Kalina.